Okey, kita sambung lagi. Sekarang kita nak turun gearbox van ni. Masa kita drive kita dah bajet. Gearbox masalah. Okey. Tu minyak dia. Buat sini minyak dia. Serpihan yang ada dalam minyak nak? Minyak dia cair. Minyak cair. Oh, minyak gear pun cair, bos. Dalam minyak gear ni dah manik-manik ni. Banyak serpihan besi dalam tu Di dalam gearbox ni banyak serpihan besi, serbuk besi dah banyak. So, kalau tanya ni saya apa yang berlaku, memang gearbox ni dah dikisar dalam tu So, kita akan turun gearbox ni, nanti kita barai kita tengok apa yang berlaku sebenarnya. Okey, nanti kita sambung. Gearbox kita dah turun Kita dah turun dah gearbox ni. Nampak So, ada benda pelik yang kita jumpa Ya, apa benda pelik tu ni? Ni. Dalam ni dia panggil Cooper bush Cooper bush. Sekejap aku nak tunjuk sikit dengan kau Ni dia panggil Cooper bush. Tapi Cooper bush ni dah longgar. Patutnya Cooper bush ni kena fit Cooper bush ni kena fit patutnya. So jadi sekarang ni dia dah longgar. Ni. Kenapa dia longgar? Sekejap aku nak tunjuk dulu. Jadi aku nak terang sikit. Apabila dia longgar, apa yang akan berlaku? Bearing yang 4 tu akan cepat habis. Pada masa yang sama kita kena check kelas sekali lah. Condition kelas sekarang ni 40 ke 50%. Kita kena info pada customer. Check gear flywheel sekali jalan. Gear flywheel semua okey lagi, cantik lagi. Gear flywheel baru Kelas pun masih baru. Cuma yang aku ni nak tunjuk pasal gearbox. Ni gearbox kita dah buka Kita dah turun gearbox dah. Ni. Ni. Tu cerita bearing ni. Bearing ni. Bearing hancur Bearing hancur tu. Ini bearing yang 4 hancur. Jadi yang ini yang pelik tadi ni. Ni patutnya shaft yang 4 ni tak boleh di grinder. Sekarang dia di grinder. Di grinder. Patutnya dia licin elok bulat je. Jadi efek dia kun kat situ. Dia punya bush tu makan. Nanti kita akan barai lagi gearbox ni, tengok apa masalah yang lain. Okey, gearbox kita dah buka dah, tapi kita tak sempat nak barai lagi ni sebab hari dah petang, kita pun nak balik. Tapi apa yang kita jumpa dekat sini, nak tunjuk dulu Akibat bearing tu pecah. Sebelum ni owner ni pernah call aku. Dia kata gearbox dia bunyi bising. Aku cakap biasanya bearing lah bunyi pecah dulu. Tapi jangan pakai. Kalau kita pakai juga, akibat dia kisar ni akan hancur semua barang. Okey, sekarang apa yang hancur ni? Ni dia panggil input shaft ataupun gear 4 Gear 4 ni boleh katakan tak boleh pakai dah lah sebab dia dah hakis dah. Dia bergesel dengan ni. Akibat dia makan Satu, kesan dia tu korang tengok. Serbuk banyak kat situ Banyak serbuk besi. Tu. Serpihan kat situ tengok serpihan. So, apa yang akan kita buat, kita kena barai gearbox ni semua. Check semua barang, semua gear ni kena check. Tapi kalau korang tanya kat aku, bang, gearbox ni boleh senyap tak selepas kita overhaul? Aku cakap tak, mungkin tak. Kenapa? Sebab akibat bearing tu pecah, dia akan jalan sengit dia akan jalan tak betul, tak center. Lepas tu dengan condition gear 4 ni diasah, akibat dia akan jalan gegar. Dia akan makan semua ni. So gear-gear ni boleh katakan semuanya hakis. Jadi nak dapat senyap tu susah walaupun korang tukar semua bearing dia. Tapi boleh pakai tak? Boleh. Ada tak sebising macam sekarang? Tak, ni jauh sangat teruk dia bos. Okey. Nanti kita akan update lagi video berikutnya. Okey, terima tu. Dah.